Baik, terima kasih Nur Syahana untuk perkongsian program Global Tourism Media Campus. Okey, Syafiqah, tadi kita bercakap mengenai otak autopilot kan? Dan sekarang pula kita nak berbincang mengenai keselamatan kanak-kanak. Sebab ada yang berfikir tanggungjawab itu terletak pada ibu dan ayah semata-mata, tetapi besar peranan kita sebagai masyarakat juga untuk melihat keadaan anak tersebut. Ya, betul. Jadi itulah peranan kita sebagai komuniti untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan anak-anak ini. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu di studio berkaitan dengan lindungi dan bertindak peranan komuniti mencegah jenayah terhadap anak. Saya kenalkan terlebih dahulu Puan Jamilah Samian, perunding keibubapaan parenting consultant. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Puan Jamilah? Alhamdulillah sihat. Terima kasih bersama kami. Saya Sama-sama. suka topik hari ini sebab dia sangat relevan dengan kes yang berlaku baru-baru ini apabila ada kanak-kanak yang diculik kan, tapi berjaya diselamatkan atas peranan komuniti yang begitu cepat bertindak sebenarnya. Betul. Bagaimana sebenarnya kita nak letakkan satu mindset kepada komuniti bahawa anak saya ialah anak anda ialah anak saya? Ya, soalan tu adalah sangat relevan. Kalau kita sebut perkataan komuniti ni, mungkin ada tafsir orang-orang memberi persepsi bahawa ramai-ramai. Tapi masalah di situ apabila kita kata ramai-ramai, siapa sebenarnya secara lebih spesifik? Sebab kita tak nak nanti dia ingat dia buat, aku ingat dia buat. Tak ada siapa ambil tak ada tindakan. siapa pun yang ambil tindakan, tak ada siapa pun yang melindungi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan istilah community? Community ini adalah benteng sokongan untuk memastikan anak-anak kita itu selamat dan sejahtera. Kita tahu tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk mendidik, membesarkan, memastikan anak-anak selamat. Tetapi ada kalanya ibu bapa tak ada di tempat itu. Mungkin atas apa saja alasan kan. Jadi komuniti ini mungkin adalah jiran tetangga ataupun guru di sekolah ataupun luar daripada itu badan berautoriti seperti polis ataupun profesional seperti doktor dan sebagainya. Jadi perlu difahamkan di situ dalam apa saja situasi dan keadaan, kalau kita ada di situ, tanya diri sendiri apakah yang aku boleh buat. Maksudnya kalaulah kita berada dalam situasi di mana rasanya ada sesuatu yang tak kena ni. Ada situasi yang mencurigakan. Jadi jangan rasa bukan anak aku. Bayangkan bagaimana kalau anak kita yang ada di situ. Apakah yang kita mahu orang lain buat? Ya, saya bagi contoh juga Puan, saya tambah sedikit. Kalau kita berada di shopping mall kan Syafiqah, kita nampak ada budak ni macam tercari-cari kan. Tapi kita sebagai orang lebih dewasa, takkan kita nak biarkan saja, betul tak Puan? Betul. Pastinya kita nak tanya dia, adik cari siapa, tunggu siapa. Itu langkah yang paling penting supaya kita tahu adik itu dalam keadaan yang selamat. Kita bukan busybody ataupun orang kata pun nak sibuk-sibuk, tapi untuk kita tahu keadaan anak itu dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Betul, saya setuju. Macam Irfan katakan tadi, perkataan busybody ataupun jaga tepikan orang. Macam mana kita nak ada satu pemahaman bahawa sebenarnya kita bukanlah busybody, bukan jaga tepikan, tapi kita prihatin. Betul. Ini adalah tanggungjawab semua orang pada saya, dan apabila berlaku umpamanya contoh yang Irfan bagi itu, anak hilang di pasaraya dan seterusnya, jangan cepat menghukum ibu bapa. Sebab anak-anak ni walaupun kita dah pesan duduk di sini, kadang-kadang terlepas tangan sekejap, dia boleh lari ke sana kemari sebab dia ingin tahu, tengok sana excited, tengok sini excited kan. Saya sendiri pernah mengalami keadaan ini. Jadi memang sebagai ibu bapa kita rasa panik dan risau, terus ke security. Jadi saya rasa kalau dalam keadaan seperti ini, elok bawa anak itu ke security. Jangan biar dia. Jangan biar ataupun dia. Minta dia tunjukkan mana mak, mana bapa. Mungkin tak jauh ibu bapa dia kan. Jadi perlu ambil peduli, peka dan prihatin. Kita tak perlu fikirkan sangat nanti apa orang kata. Seolah-olah busybody, seterusnya busybody ni kalau kita suka bergosip, tanya yang bukan-bukan. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tanya, kalaulah kita nampak seorang kanak-kanak dalam kejiranan tu ada lebam ke, ataupun nampak menangis selalu, nampak sedih, apa salah kita berhenti dan tanya, adik okey ke? Mungkin jiran di bersebelahan, di sebelah rumah. Betul. Mungkin kita guru di sekolah, kita nampak seorang pelajar yang sebelum ini ceria, tiba-tiba menjauhkan diri, rasa bila ditegur dia nampak terkejut dan ketakutan. Bila berlaku perubahan tingkah laku di situ, kita perlu ambil cakna ya, dan ambil berat tentang anak itu. Saya nak ini satu contohlah, sebab saya dalam bidang parenting ibu bapa, memang saya
bekerjasama rapat dengan pakar psikologi dan psikiatri. Umpamanya ada satu kes, ya, kadang-kadang kita andaikan keluarga itu selamat. Tapi ada kalanya keluarga itu tidak selamat. Dan di sinilah komuniti memainkan peranan yang amat penting. Ada seorang pelajar usia 12 tahun dicabuli kehormatan oleh ahli keluarga sendiri. Ya. Jadi yang anak ni mengadu kepada guru komuniti, ya, komuniti. Jadi guru inilah yang mengambil inisiatif untuk membuat laporan, ya. Dan sehinggakan ahli keluarga yang mencabuli kehormatan anak ini dibawa ke muka pengadilan. Jadi kita tanya di situ, bayangkan kalau cikgu ni kata, bukan urusan aku. Aku cuma ikut silibus saja. Apa yang perlu diajar, aku ajar. Di sekolah semata-mata. Ya. Sudah menyelamatkan satu insan. Jadi itulah pentingnya masing-masing kita ambil cakna. Itulah bila kita cakap hidup dalam berkomuniti ni, hidup bermasyarakat ni, kadang-kadang bila nak tegur anak orang tu ibu bapa pun tak boleh nak terima, kan. Jadi dah lah duduk satu kawasan, dah bermasa muka, kan. Jadi macam mana sebenarnya cara komunikasi terbaik agar silaturahim itu tidak terputus tapi dalam masa yang sama kita tetap prihatin? Ya, itu adalah soalan yang sangat baik sebenarnya, sebab kalau kita di kampung, duduk di kampung, saya sendiri besarkan di kampung, saya rasa lebih senang orang nak menerima sebab ramai kita adalah bersaudara. Tapi bila di bandar ni kadang-kadang apa pula dia nak ambil tahu hal aku. Hal aku lah, hal engkau kan. Tapi pada saya, Allah tahu apa yang kita buat, Allah tahu apa niat kita. Niat kita adalah nak memastikan anak itu selamat. Sebab apabila berlaku sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku kepada anak itu, ada kesan-kesan jangka panjang, emosional, psychological, mental dan seterusnya, ya. Jadi tak boleh pandang ringan, tak apa. Kita tegur dengan baik. Adik okey ke? Semuanya okey ke? Ya. Jadi tak perlu, maksudnya tak perlu panjang lebar, tapi menunjukkan keprihatinan. Kadang-kadang intervensi yang sedikit itu boleh menyelamatkan anak itu daripada risiko ataupun bencana yang lebih besar jangka panjang. Dan sekarang ni pula pun kita tengah bercakap mengenai jenayah terhadap kanak-kanak, kan. Sekarang ini bentuk ancamannya pastinya berbeza berbanding 10 tahun yang lalu. Kalau dahulunya fizikal semata-mata, tetapi sekarang ini datang pula ancaman digital. Jadi kita sebagai komuniti ni, sejauh mana kita boleh buat intervensi apabila kita melihat berlakunya ancaman digital kepada kanak-kanak yang ada sekarang ini? Ancaman digital ni lebih kepada di dalam ruang kediaman, di dalam rumah. Dan lebih kepada anak-anak yang lebih besar, ya. Kalau kecil, kita mulakan dulu daripada kecil, daripada kecil. Sekarang ni kita nampak ramai ibu bapa yang begitu mudah untuk menyerahkan gadget, ya, iPad dan seterusnya. Datuk nenek pun begitu juga. Nanti kan cucu orang lain dapat, aku pula tak dapat. Macam dia seolah-olah kehilangan sesuatu, kan. FOMO. FOMO. Tapi sebenarnya apabila seorang anak yang belum bersedia untuk menggunakan devices ataupun gadget sebegini, ada impak yang tidak begitu bagus untuk perkembangan dan pembesaran otaknya. Ya. Sebab saya sendiri bila saya buat program, mak bapak selalu tanya bagaimana untuk kita membesarkan anak-anak yang pintar. Anak-anak pintar ni apabila otak dia dirangsang dari banyak segi, dia menyentuh, dia memerhati, dia bercakap. Dan apabila dia nak belajar bercakap tu bukanlah dengan tengok iPad, gadget tu, sebenarnya dia memerlukan interaksi antara dia dengan orang yang lebih tua. Ada kes-kes di mana anak yang sudah berumur 4 tahun tak berapa pandai bercakap. Lagi. Sebabnya tiada interaksi yang bermakna. Ini apa yang kita sebut adalah serve and return. Maksudnya apabila ada orang bercakap dengan dia, barulah berkembang perbendaharaan kata. Tapi apabila dia tengok dekat iPad, gadget tu semua, interaksi serve and return ni tak ada. Dia melihat secara pasif. Jadi tidak berkembang otak yang sepatutnya berkembang untuk memungut, menyerap semua kata-kata itu. Itu untuk anak yang kecil. Untuk anak yang lebih besar yang biasanya main game, ini adalah sesuatu yang lebih serius. Ini juga ancaman. Ya, kenapa berlaku? Kalau kita tengok
ya kes-kes di mana berlaku lebih-lebih lagi jenayah seksual jenayah seksual di mana anak-anak yang meningkat remaja umur 10, 11, 12 tahun mereka ini terdedah kepada risiko online. Apa sebabnya? Mungkin sebab disunyi. Sebab mak bapak kata, anakku dah besar, anak aku baik, tak main kat luar sana, tak main motor, baik sangat, tak ada kacau orang. Tapi kita tak sedar bahawa anak itu sebenarnya dengan bermain gaming yang mungkin sangat advance, dia terdedah kepada risiko orang-orang yang apa yang kita panggil sebagai pedofil ataupun pedofilia. Ya. Katakanlah seorang anak ini sedang bermain internet game atau video game atau sesuatulah online ya. Sesiapa sahaja boleh mengaku bahawa dia ini individu ini adalah seumur dengan anak ini. Betul. Ya. Dan biasanya kes-kes pedofilia ataupun apa yang kita sebut sebagai sexual grooming ataupun pengantunan seksual dalam bahasa Melayu ini berlaku secara terancang. Ya. Dan anak yang tak tahu, tak pernah diberitahu tentang risiko bahayanya perkara ini, dia ingat, kalau individu kata, saya pun seumur dengan awak, umur 11 tahun, dia ingat, betul. Samalah kan. Samalah kan. Itu assumption atau andaian dia. Jadi mungkin sedikit demi sedikit, individu yang ada niat yang tidak baik pada anak ini, dia akan mula berkomunikasi, berinteraksi secara online dengan anak ini untuk membuat anak ini percaya dengan dia. Mungkin 2-3 hari selepas tu dia akan puji anak ini kan. Pandailah awak ni. Dah main berapa kali awak yang menang. Jadi anak ini pun berasa mak bapak aku pun tak pernah puji macam ni. Kan? Betul. Jadi individu dah sudah ada niat nak tarik anak ni akan berbuat sedikit demi sedikit untuk memujuk anak ni ya sampailah satu ketika buat apa saja, jomlah kita buat private chat pula. Itu yang kemudian dia kata mungkin minta gambar yang tidak senonoh dan seterusnya. Jadi itulah dia. Penting juga ya, selain daripada kita berikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada ibu bapa, kepada komuniti, kita juga berikan pengajaran kepada anak-anak supaya mereka tahu hak mereka apa. Jika terjadinya sebarang masalah seperti mana yang Puan katakan tadi, mereka berani untuk bersuara, berani untuk berkata-kata dan juga mengadu kepada ibu bapa. Okey, sebagai penutupnya mungkin ada sedikit pesanan kepada komuniti di luar sana sekiranya mereka ternampak, terlihat ada perkara yang mungkin di luar jangka, apa perlu mereka lakukan? Silakan. Pada saya, jangan bimbang apa orang cakap. Ya? Tapi kita pun tak boleh cepat menuduh ibu bapa. Selalu tanya diri sendiri, kalau anak aku dalam keadaan ini, apa aku nak orang lain buat? Itu mungkin mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Itu online. Ya? Itu secara fizikal. Betul. Untuk fenomena online ni, ya, ibu bapa perlu menyantuni anak-anak walaupun yang sudah semakin besar, yang semakin remaja. Jangan andaikan anak ni besar, dah semua dah pandai, jadi aku tak perlu nak menyantuni. Mereka sangat-sangat memerlukan ibu bapa untuk berluangkan masa berbual, ambil berat dan seterusnya. Jadi dia tak rasa sunyi dan dia rasa bahawa ibu bapa ambil berat. Anak-anak yang menginjak usia ni lagi perlukan perhatian sebenarnya. Jangan kita pernah abaikan apa yang mereka rasa, apa yang mereka fikir, dan itu sebenarnya perkara yang penting untuk dilaksanakan supaya kita boleh elakkan jenayah berlaku terhadap kanak-kanak dan juga anak-anak kita di Malaysia ini. Betul. Satu perkongsian yang saya rasa sangat baik untuk pagi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Jamilah Samian, perunding keibubapaan, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Jamilah. Jumpa lagi insya-Allah ya. InsyaAllah. Okey, penonton, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan anda untuk kita gubah apa ni? Kepak-kepak kebun-kebun. Kita akan buat gubahan hantaran. Semuanya selepas ini hanya di Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.